Untuk negara kita, Alhamdulillah buat masa sekarang, kita melihat supply yang ada di dalam negara mencukupi. Kita ada cukup bahan tenaga, petrol dan diesel. Petronas dan lain-lain syarikat minyak di dalam negara ni sedang berusaha juga untuk memanjangkan supply yang ada dalam negara. Kita tak ada gangguan bekalan seperti mungkin yang ada di beberapa negara di luar sana. Ini kerana pertama kita ada supply yang baik dari segi gas yang ada gali-gali dan kita produce di dalam Malaysia, dan juga kita punya refinery capacity dan juga kita punya production of oil and gas dalam negara dapat menolong. Dari segi bekalan tu dia stabil. Namun kita tak kata kita tak terkesan. Kita memang terkesan dari segi harga barangan yang ada, kerana harga minyak tu ditentukan daripada harga pasaran dunia. Namun, Kerajaan Madani mengambil pendekatan untuk memastikan rakyat dapat disokong. Alhamdulillah, kita dapat mengekal sokongan kita beri melalui kita punya Budi 95 punya program dengan budi individu, budi agri dan budi komoditi. Dan ini memberi sikit kelegaan saya rasa kepada rakyat yang ada sekarang kerana kerajaan memberi sokongan.